Jepun sekali lagi buktikan mereka satu langkah ke depan dalam teknologi kebersihan. Kali ini dengan human washing machine. Mesin ini dicipta oleh syarikat Saiko Ltd dari Osaka, Jepun. Tujuan utama dia untuk cuci tubuh manusia secara automatik, sama macam kita basuh baju dalam mesin. Cara ia berfungsi sangat menarik. Anda masuk ke dalam kapsul berbentuk tap mandi, kemudian sistem microbubbles dan gelombang ultrasonik akan bersihkan kulit anda dengan lembut. Suhu air, tekanan dan wap dikawal sepenuhnya oleh AI. Yang paling unik, mesin ni ada sensor biometrik. Ia baca denyut jantung dan emosi anda dan paparkan visual menenangkan macam suasana pantai atau bunyi air terjun supaya anda lebih rileks. Keseluruhan proses basuh, bilas dan keringkan siap dalam masa 15 minit sahaja. Lepas tu anda keluar terus bersih, segar dan siap. Teknologi ini diperkenalkan di Expo Osaka 2025 dan dirancang untuk digunakan dalam hotel, spa, malah rumah persendirian. Kalau anda nak tahu lebih banyak lagi pasal teknologi terkini, follow saya sekarang.